kita menjalankan tugas kita dulu. Apabila kita menerima notis mengatakan bahawa berlaku kekosongan di dalam Dewan oleh Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, maka kita mulai tugas-tugas biasa kita. Tetapi kalau ianya dicabar di dalam mahkamah, kita akan mendengar apa keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Sebarang keputusan yang dibuat oleh mahkamah akan kita patuhi. Citizenship. You cannot have dual citizenship from Malaysia. Australia, yes. Alright. Basically, such a decision is about interpreting the. Ta'ala barakatuh dan salam sejahtera. Pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri N74 Pujuk Sarawak. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menerima